Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'umurihi fid darain amin. Berkata musannif rahimahullah, sambungan di dalam kitab Hidayatus Subyan, kitab Jawi, muka surat 18. Faslun, bermula rukuk itu 4 syarat. Masuk dah rukun yang kelima daripada 13 rukun semaya. Rukuk adalah rukun yang kelima, Fatihah rukun yang keempat. Jadi nak jadi satu rukun daripada rukun semaya iaitu rukuk, mesti cukup 4 syarat. Itu dah. Pertama, bahawa ada ia rukuk itu kemudian daripada tamam Fatihahnya. Itu syarat yang pertama. Mesti selesai Fatihah dengan sempurna. Maksudnya sempurna tu maksudnya selesaikan bacaan Fatihah sebelum bergerak. Sebelum bergerak turun kepada rukuk. Jangan kita sambil-sambil turun tu sambil-sambil baca. Dah ada lagi. Waladdallin. Tu main lin tu turun dah. Tak sah. Tak sah rukuk, tidak sah Fatihah. Selesaikan dulu sebelum bergerak. Waladdallin. Habiskan lin. Selesaikan lin, selesaikan amin. Kalau kita bergerak sambil amin, itu makruh. Makruh sebab amin tu tidak masuk di bawah bahagian Fatihah, tetapi perlu dibaca dalam keadaan berdiri, tak boleh bergerak. Jadi kita baca waladdallin, amin. Habiskan amin tu barulah boleh turun rukuk. Kalau lorak turun sekali dengan amin, maka hukum dia makruh, tak dapat fadilat. Tapi kalau bergerak dalam keadaan masih lagi membaca Fatihah, huruf Fatihah belum habis lagi dah turun dah, maka tak sah rukuk. Dia mesti kemudian daripada tamam Fatihah, sempurna. Mana sempurna bacaan dia? Waladdallin, habis. Pada orang lain daripada masbuk. Ini syarat dia, selain daripada orang masbuk. Maksudnya kalau selain daripada orang masbuk, orang tu orang muwafiq. Dalam semaya Jumaah ni dia dua aja. Dalam semaya ada dua aja. Kalau tidak muwafiq maka dia masbuk. Tapi kalau orang masbuk, tak boleh dia tamamkan Fatihah dia. Asalkan imam rukuk saja, maka dia wajib kena rukuk selalu. Tapi kalau orang muwafiq, wajib kena tamamkan Fatihah. Itu adalah bahagian daripada syarat untuk sah rukuk. Syarat yang pertama. Orang masbuk walaupun tak sempat baca sebutir huruf Fatihah sekalipun, bila imam rukuk, wajib kena turun rukuk. Itu hukum bagi orang masbuk. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk jadi sah rukuk tu tunduk ke hadapan. Tunduk ke hadapan
sekira-kira sampai dua tapak tangannya memegang kepada dua lutut. Ini asas dia, asas pada fardu ain. Sekurang-kurang rokoknya bila kita turun tunduk ke hadapan, tangan kita dapat pegang kepada dua lutut. Pada orang yang sederhana kejadian dia, orang normal. Kalau orang tu tangan panjang tak kira juga. Orang normal, orang kita, apa kita ni normal, bila kita turun rokok, maka tangan kita sapah kepada kepala lutut, kita pegang. Maka itulah sekurang-kurang hak rokok. Nak sempurna lagi, maka turun lagi. Betul ke tulis belakang, turun lagi lebih sedikit. Itu had kesempurnaan. Mengikut pada kemampuan kita. Kita nak pahala lebih lagi, maka kita turun sikit lagi. Tapi sekurang-kurang hak rokok lagu tu, tunduk ke hadapan sampai tangan memegang kepada dua lutut. Ini asal. Tetapi kalau dalam kitab panjang-panjang, kitab besar, dia ada nyatakan lagi untuk kesempurnaan dalam setiap rukun. Selain daripada kita mengambil syarat dia untuk mengesahkan setiap rukun, perlu kita mengambil satu lagi had kesempurnaan. Kesempurnaan untuk membawa kepada solat kita ni lebih sempurna. Sebab solat yang sempurna saja solat itu diterima. Iaitu ketika kita rokok, kalau lelaki dia ada cara dia, kalau orang perempuan pun ada cara dia. Jadi masa rokok ni dia ada cara dia. Ketika kita turun rokok, tunduk ke hadapan, tangan memegang kedua lutut kita, serta jari itu perlu dibuka. Jari perlu dibuka dan menghadap kiblat. Lagu mana jari nak menghadap kiblat? Jangan tu kelehi sana kelehi. Anak jari, bukan ibu dah, anak jari. Maksudnya jari ni pak dah. Selain daripada ibu jari itu, hendaklah dibuka ketika pegang kepala lutut dan perlu menghadap kiblat. Lagu mana nak menghadap kiblat? Cokek gitu. Bukannya ujung deh, anak jari. Maksudnya belakang dia tu lah. Jangan sengitkan. Sengitkan tu kita pusing sana pusing sini tak boleh. Straight saja. Straight saja anak-anak jari kita tu. Maksudnya ujung dia panggil jari telunjuk, jari atu, jari manis, jari anak itu dipanggil anak jari belakang lah tu. Semua kena menghadap kiblat. Masa mana? Masa ketika rokok. Ini untuk orang jantan Untuk orang jantan, orang tino, masa pegang kepala lutut tu renggangkan. Jangan dirapat. Jangan rapat, renggangkan anak jari itu serta menghadap kiblat. Kemudian satu lagi, kalau orang jantan, mesti siku dia tu mesti di luar daripada sisi dia tu. Mesti di luar, jangan di dalam. Kalau retina di dalam, dia depek dengan dengan sisi dia tu. Sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri tu. Tapi kalau orang jantan mesti direnggang, dibuka. Kalau tidak, kalau kita masuk dalam jadi solehah lah kita. Soalnya kita soleh. Lelaki dia soleh. Soleh dia lagu mana? Buka. Renggangkan jari serta straight anak jari tu. Jangan dirokok, jangan dibelokkan anak jari. Itu hak kesempurnaan tu. Allah tilik satu persatu perbuatan kita. Satu persatu dia ketilik, dia kena. Sebab hak dia yang buat. Allah sendiri yang buat semaya ni. Diciptakan semaya. Kita doa ayat sama dah. Allah sendiri yang ciptakan semaya ni dengan lengkap dan sempurna dan hadiahkan kepada Nabi kita. Supaya apa? Nabi kita dapat ketenangan. Sementara tu yang nak panggil semula ketenangan atas dunia ni. Kalau Nabi tak semaya, dia tak tenang, dia tak rehat, dia tak gembira. Jadi Allah Ta'ala bagi semaya kepada dia 5 waktu mewakili 50 waktu. Asalnya yui 50 waktu semua maklum tapi kita di bulan Ramadan kita dapat cukupkan 50 rakaat. Betul tak? Terakhir tak? Bulan lain tak tahu, wallahu alam. Tapi kalau bulan Ramadan sekali dengan tarawih, sekali dengan apa semua, kalau kita capu-capu semua cukup 50 rakaat.
Kalau semai fardu saja dah berapa rakaat dah? Berapa rakaat semai waktu? Kira dah 17 dah. Tu capur dengan rawatib muakkad pula 10. Capur dengan rawatib ghairu muakkad pula 10. Berapa dah? 37 dah. Tinggal lagi 13 lagi. 13 lagi capur dengan tarawih pula. Tarawih buat 8 tak cukup. Tu. Maknanya ada 50 rakaat berada di bulan Ramadan. Jadi yang pentingnya ketika kita laksanakan ibadah ni, terutamanya solat, biarlah kita buat betul-betul sempurna mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tak setakat nak ambil rukun dan syarat saja, tak sempurna lagi. Kita tengok kena ambil lagi adab-adab dia, tu had yang maksima yang kita boleh buat. Contoh kita rokok, kita mampu lagi tunduk ke bawah, tunduk lagi. Asalkan betul tulai belakang. Dia syarat dia betul tulai belakang. Betul tulai belakang turun, tunduk lebih ke bawah lagi. Sebab apa? Hanya kepada Allah saja kita hanya rokok, tidak kepada makhluk selain daripada Allah. Kita tunduk selain daripada Allah Ta'ala, haram hukum dia. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jangan qasad, jangan niat dengan tunduknya itu akan yang lain daripada rokok. Inilah yang kita duduk bahaskan semua. Setiap kali perpindahan daripada rukun ke rukun, mesti ada syarat dia, jangan qasad. Apa maksud situ? Maksudnya setiap kali kita melakukan perpindahan rukun, rukun sama ada rukun fi'li ataupun rukun qauli, perlu ada qasad, perlu ada niat. Masuk niat ni, kita mari lintasan, mari hadir untuk nak pindah daripada baca Fatihah nak turun ke rukuk. Jangan kita turun tanpa sedar. Jangan kita turun tanpa apa-apa niat. Tak ada apa-apa, pakai turun saja. Itu perbuatan adat, bukan ibadah. Ibadah mestilah disusuli dengan niat. Rokok kerana Allah Ta'ala. I'tidal, itu belum lagi gambaran kepada setiap perbuatan rukun kita. Kalau dalam kitab lain dia ada, dia punya isyarat-isyarat dia. Kenapa kita disuruh rokok, kenapa kita disuruh i'tidal. Rokok ni gambaran kepada apa, i'tidal ni gambaran kepada apa, sujud gambaran kepada apa. Maksudnya kita nak mari gambaran tu perlu hadir dulu niatnya. Contohnya kita rokok. Kenapa disuruh kita rokok? Supaya kita dapat hudur, dapat takhuddu'. Apa maksud khudu' ni? Dapat tetap anggota kita tidak kita buat selain daripada apa yang disuruh. Itu maksud khudu'. Tetap anggota kita tidak berganjak, tidak goyah, tidak lemah longlai. Itu masuk gambaran kepada rukuk. Gambaran kepada i'tidal apa benda? Disuruh kita betul-betul tawakuf, perhambakan diri kita kepada Allah. Sujud gambaran kepada khusyuk. Khusyuk, hudur hati kita ni tidak ke lain selain daripada kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya setiap rukun tu dia ada dia punya makna dia, ada dia punya gambaran dia. Jadi sebelum kita lakukan, mesti kena disusuli dengan qasad dulu. Aku hanya rokok kepadamu ya Allah. I'tidal pula, selesai dah rokok, cukup dengan syarat-syarat dia, dengan adab-adab dia, dengan bacaan dia semua sekali. Barulah kita pindah solat lagi, pindah kepada i'tidal. Kemudian pindah kepada sujud, pindah kepada duduk antara dua sujud dan seterusnya sehingga kepada salam. Itu maksudnya setiap isyarat yang ketiga ni jangan ada qasad dengan tunduk. Contohnya kita qasad, alih-alih kita tengok semayang, kebetulan terbuai mari depan kita pun turun selalu dah.
Kalau duduk berdiri nanti ni mari ngak kita, ni mari sengak. Kita turun tu kerana nak lari daripada tubuh maka tak sah rokok kita. Wajib kita kena bangun semula, kena tunduk semula. Itu dia kata jangan ada qasad dengan tunduk kita itu akan yang lain daripada rokok. Ataupun kita rokok, kita tak khabar turun dah rokok. Siapa kepada rokok, baru teringat masa mana aku rokok ni. Maknanya turun rokok kita tu tidak sah. Tidak dikira. Wajib kena bangun semula, wajib kena rokok semula. Tu suruh kita khabar dalam ibadah ni. Tu apatah lagi siapa tak teringat rakaat tu. Tu tak tahu lagu mana tu dia. Mungkin dia terlalu khusyuk sehingga tak ada. Sehingga tukar tak tahu rakaat ke berapa, 4 ke 5. Tu tak apalah. Nak lagu mana dia. Jadi kalau tak ingat, tak khabar, tak sah, tak jadi perbuatan ibadah kita. Maksudnya kena buat so. Dah kita ralik dah lagu tu, tak ada masa dah kita nak mikir-mikir. Nak memikir klien, nak memikir ke anak, nak memikir ke harta semua, nak memikir ke dunia, tak ada masa dah. Sebab kita berdepan dengan Allah. Tu dalam kitab tu sebut dah, kita berdepan dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah. Kita berkhaluat dengan Allah, kita bersemuka dengan Allah. Tak ada tempat lain selain daripada solat. Bila lagu tu buatlah dengan cukup sempurna. Itu je syarat yang ketiga. Syarat kepada yang keempat, syarat rukuk yang keempat. Rukuk dia ada 4 syarat. Jadi kita dah pergi dah kepada rukun yang kelima. Ingat balik supaya kita tak lupa. Bermula daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Rukun yang ke berapa? Rukun yang kedua. Buhlah 2 ke 1 ke. Yang paling penting di dalam takbiratul ihram tu ada berapa syarat? Hak tu hak paling penting. Masa kita nak takbir Allahu akbar tu ada berapa syarat? Lepas dah tu. Ada 5. 21 kaya. Takbiratul ihram tu ada 21 syarat. Tak cukup 21 tak sah takbir. Tak sah takbir, tak sah solat. Mesti cukup 21. Buka balik. Buka balik dalam kitab ada kenyataan dia. Tu paling banyak sekali tu. Sebab tu depan sekali takbiratul ihram tu, sebab dia paling banyak syarat dia. Walaupun dia takbir tu sedikit saja, 8 huruf saja. 8 putih huruf je. Allah 4 huruf, akbar 4 huruf. Tapi nak jadi satu rukun Allah akbar tu mesti kena penuhi 21 syarat. Selesai. Dah cukup dah 21 syarat. Kemudian lepas takbir, qiyam dulu, takbir, niat, kemudian baca Fatihah. Dia masuk belakang tu. Qiyam rukun, niat rukun, takbiratul ihram rukun. Lepas takbiratul ihram nak baca Fatihah. Baca Fatihah rukun pula. Jaga rukun tu mesti ada syarat. Kalau Fatihah ada berapa syarat dia? Kita nak baca bismillahirrahmanirrahim sampai al-dhalim mesti kena cukup 7. 10. Nak baca Fatihah ni mesti cukup 10. Kalau orang ambil berat tetap semaya dia kira sosa tu supaya dia tidak dia tidak leka dan tidak cuai dalam membaca Fatihah tu. Mesti kena cukupkan 10 syarat. Dengan tertibnya, dengan mualatnya, dengan makhrajnya, dengan syiddahnya, tu semua sekali tu cukupkan 10 syarat barulah sah baca Fatihah. Kemudian turun kepada rokok. Rokok sikit je. Rokok dia ada 4 syarat. Yang keempat, tamakninah di dalam rokok. Tamakninah ni maklum dah. Mesti diam seketika. Setiap perpindahan rukun fi'li mesti ada tamakninah. Tak boleh Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, tak diam. Mesti kena diam sekejap. Sekadar mana? Sekadar subhanallah. Ini mudah je deh. Dan sunat
membaca padanya pada rokok, ketika kita turun dah sempurna dah. Jangan baca sebelum sampai tempat dia. Ni kadang kita masih bergerak lagi baca dah subhanallah azim di. Jangan baca lagi. Baca mana? Baca ketika kita dah sampai, dah cukup dah 4 syarat tu. Cukup dah 4 syarat pada rokok tu. Dah tamam dah Fatihah, dah tunduk ke hadapan, dah kita niat, dah qasad kita nak tunduk, kemudian ada tamakninah, barulah disusuli dengan bacaan. Jangan tu Allahu Akbar, habis dah bar tapi badan dah gerak lagi, terus baca dah subhanallahil azim. Itu bukan perbuatan solat dah. Biar tetap dulu. Kemudian sunat kita membaca padanya pada rokok, baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Paling kurang 1 kali. Untuk kita nak dapat had tamakninah ni, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi tak sempurna. Nak sempurna dan sekurang-kurang yang akmal, hak paling sempurna hak paling kurang. Gitu. Sempurna tapi hak paling kurang. Baca berapa kali? 3 kali. Sempurna dah tapi sempurna hak level paling rendah. Baca 3 kali. Tu. Kemudian nak comel lagi lah. Tak cukup nak 3 kali. Kemudian comel lagi 5 kali. Subhanallah azim. Makin lama makin bagus. Sebab rokok ni rukun panjang. Boleh kita baca 3 kali, boleh kita baca 5 kali, kemudian 7 kali. Kalau nak lebih lagi. Contoh kalau kita berjemaah, kita baca 3 kali, imam tak bangun lagi. Kenapa kita tak sambung lagi? Kenapa kita tak sambung baca 5? Kenapa tak sambung baca 7? Tok imam baca 5, kita 3. Sangat-sangat rugi. Lepas baca tu senyap. Apa senyap dalam semaya? Dengung 2 kali. Tak boleh dah. Semaya ni mesti kena dipenuhi dengan bacaan. Sama ada bacaan doa, bacaan zikir, bacaan Quran. Imam tak bangun lagi, baca lagi lah, tambah jadi 5. Tak bangun lagi, 7. Tambah lagi 9. Tu dia kata. Kemudian 7 kali. Nak lagi comel 9 kali. Last kali hak paling comel sekali, kemudian 11 kali. Tu. Jangan duk marahlah Tok Imam tu. Kalau nak kira kita mujur baru Allah mujurlah Tok Imam ni lama nyerokok. Boleh kita baca 5, boleh kita baca 7, boleh kita baca 9, tapi jangan kita genapkan, ganjilkan. Daripada 3 kepada 5, daripada 5 kepada 7, daripada 7 kepada 9, kemudian kepada 11 kali. Waktu hak paling comel sekali. Habis. Syahdan, habis dalam rokok. Itu saja berkenaan dengan rokok. Mana kalau kita mengaji dah ni, Tuhan tak tanya dah. InsyaAllah. Selesai. Kita pun praktik. Buat dalam semaya. Betul-betul. Itu saja berkenaan dengan rokok. Rokok rukun. Nak jadi rokoknya mesti kena cukup 4 syarat. Tapi kalau nak had kesempurnaan, bacalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali untuk nak dapat sekurang-kurang. Nak dapat lebih baca 3, nak dapat lebih lagi 5, 7, 9 dan akhirnya 11 kali. Habis. Masuk kepada satu rukun lagi, rukun yang lain. Syahdan, bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. 4 syarat pula. Sama. Rokok pun ada 4 syarat, i'tidal pun 4 syarat. Mana kita dah ulih hak tula-tula je ni. 10 tahun nak ngaji pun duk main rokok i'tidal tu saja. Ada orang lain. Tak ada, cuma kita tambahi. Makna hak terkurang tu kita tambahi ilmu. Dia makin banyak pengetahuan kita, makin berkualiti, makin bernilai ibadah kita. Ibadah kita ni dia bergantung pertama sekali kepada ilmu, kepada pengetahuan kita. Yang kedua kepada sejauh mana kita buat tu. Makin bernilai, makin banyak kita tahu tentang solat, makin kita nak lengkapkan lagi, makin kita nak tambahi, makin rasa tak cukup. Kita dah rasa cukupnya sebab kita tak tahu. Kita tak sekadar buat lagu ni, Tuhan tahu kita buat. Tahulah.
Dan kita buat lagu mana. Tapi makin kita kalau belajar, makin kita belajar, tak boleh lagu ni kena buat lagi, kena lengkapkan lagi, kena tambahi lagi. Tak, kena lengkapkan semua lagi, banyak lagi yang terkurang dalam ibadah kita. Dah makin kita baiki. Sebab kita pergi dengan ilmu. Dah. Jadi kalau nak jadi sah i'tidal itu mesti kena cukup 4 syarat. Mana dia? Pertama, bahawa ada ia i'tidal itu kemudian daripada sempurna rukuk. Setelah selesai sempurna rukuk semua baru boleh i'tidal. Selagi tak sempurna rukuk, selagi itu tidak dibenarkan kita i'tidal. Mesti kena sempurna dulu, cukup dengan syarat-syarat rukuk semua selesai dah semua, barulah kita nak bergerak, nak pindah kepada i'tidal. Itu syarat dia yang pertama. Syarat yang kedua, kembali ia kepada barang yang ia dahulu daripada rukuk. Kena kembali semula. Lepas rukuk kembali semula i'tidal. Itu dipanggil i'tidal. Beza dengan qiyam ya. Padahal sama-sama berdiri tapi nama dia lain. Kalau qiyam dia berdiri bukan selepas rukuk. Tapi i'tidal kita berdiri selepas rukuk. Itu nama dia i'tidal. Itu beza antara i'tidal dengan qiyam. Qiyam kita berdiri bukan selepas rukuk. Kita terus berdiri. Tapi kalau i'tidal mesti selepas rukuk. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jangan qasad ia dengan kembalinya akan yang lain daripada i'tidal. Sama juga, setiap perpindahan rukun mesti dikata jangan ada qasad, jangan ada niat, jangan ada tujuan selain daripada kita i'tidal kerana Allah Ta'ala. Kalau kita i'tidal kerana lain, maka tak jadi i'tidal, tak cukup syarat dia. Itu syarat yang ketiga. Last sekali, syarat yang keempat, tamakninah. Sama je lebih kurang antara rukuk dengan i'tidal, lebih kurang sama, 4 syarat. Kemudian lepas pada i'tidal dah tegak dah, kita betul ke tulis belakang semua, tegak berdiri, ada tamakninah. Lepas daripada tu barulah sunat baca. Baca apa? Jangan kita sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Terus rabbana. Tamakninah tak sapa lagi. Sapakan dulu tamakninah. Selesaikan dulu syarat-syarat dia. Lakal hamd. Kita sami Allahu liman hamidah. Dah tegak dah. Betul tulis belakang, barulah kita baca doa. Baca doa lagu mana? Rabbana lakal hamd. Ni dah doa Nabi baca ni. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca tak ayat? Tak baca. Itu baca ke apa? Baca Rabbana lakal hamd. 10 tahun 20 tahun duk lakal hamd saja. Tambahlah cuba-cuba ingat. Nabi baca semua. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini cukup makna dia mendalam. Tu rugi kalau kita tak ingat. Ada soal lagi bacaan. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Boleh nak baca, nama kata boleh. Pilih nak baca hak mana so. Nak baca hak ni pun boleh, nak baca hak so lagi pun boleh. Hak tak comelnya tak baca. Ataupun baca separuh. Rabbana lakal hamd. Cuba-cubalah ingatkan tak. Kalau boleh ingat hak ni comel. Hak ni kalau kita duk dengarnya tak imam baca masa subuh nak baca kunut. Tak imam baca awak ni. Molek awak ni baca awak sebenarnya. Jangan kita duduk 10 tahun 20 tahun Rabbana lakal hamd tak ingat-ingat. Allah rugi. Upgrade sikit. Bacaan kita upgrade. Sebab disuruh ni, dianjurkan. Kita baca semua ni. Ambillah sebagai tu sekalimah 2 kalimah sehari. Lamanya ingatlah. Sebab kita duk buat hari-hari. Hari-hari ni
Dalam semai zuhur ada iktidal, dalam semai asar ada iktidal. Berapa kali iktidal? Dah 4 rakaat 4 kali iktidal. Kalau kita duk baca semuanya ingat. Sekali lagi. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian barulah boleh rukuk. Dan sunat mengangkat dua tangannya seperti yang diangkat pada tatkala takbiratul ihram jua, pada tatkala turun kepada rukuknya. Ini tempat-tempat yang disuruh kita angkat tangan. Jangan kita tak angkat kurang adab, tak ada adab. Ketika kita bangun daripada iktidal, sunat mengangkat dua tangan. Akad tu seperti mana? Seperti yang diangkat pada takbiratul ihram. Macam mana kita akad takbiratul ihram tadi? Mula-mula nak semaya, kita akad daripada bawah, bukan akad daripada atas. Starting kita daripada bawah. Ketika tangan kita di sisi, kita nak akad takbir. Maka nak akad lagu mana? Permulaan angkat, permulaan takbir, biar seiring. Kita sebut tu tangan tu gerak. Jangan tangan gerak dulu baru nak sebut, ataupun kita sebut dulu baru gerak. Itu tak jadi. Dia mesti kena seiring, sama. Permulaan takbir dengan permulaan angkat tangan. Maksudnya ketika tu tangan duduk mana? Tangan duduk sisi, jangan pergi paha. Lepas di sisi, kemudian kita nak bangun. Allah, gerak sama-sama dengan sebut, sama-sama ngangkat tangan. Itu pada takbiratul ihram. Okey, pada rukuk begitu juga. Kita nak bangun, sami Allah, bangun kita tu iringkan dengan angkat takbir. Jangan kita bangun sami Allah liman hamidah, bangun saja tak angkat takbir. Allah nampak tak comel sangat-sangat. Sah semaya. Cuma cak ayat adalah semaya kita. Tak ada cak berkali. Rugi. Dah disuruh akadlah akad tangan. Sunat mengangkat dua tangannya seperti yang diangkat pada takbiratul ihram jua. Wak sunat akad takbir. Yang kedua, pada tatkala turun kepada rukuk. Setiap kali nak rukuk, sunat akad tangan. Jangan turun rukuk Allahu akbar sebut saja, tak akad tangan. Buruk adab, panggil buruk sangat-sangat adab kita. Nak semaya tapi malah. Itu gambaran kepada orang malah tu. Kenapa kita tak siakap? Kecuali tangan kita sakit. Tak apalah, adalah rukhsahnya. Maksud setiap kali nak turun tu akadlah tangan. Allah, sama seperti kita nak takbiratul ihram. Dua tempat dah Pertama masa takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Yang kedua masa rukuk, sunat angkat tangan. Allah, sama. Kita jangan buat lebih kurang. Sama seperti kita takbiratul ihram, angkat juga. Masa nak turun rukuk, Allahu akbar. Kemudian lagi masa bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Sebut dan kita angkat sekali. Turun sekali, habis turun. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tangan turun bawah. 2, 3 dah tu, situ tepat dah. Dan yang keempat, pada tatkala bangun daripadanya kepada iktidal, pada tatkala betul berdiri daripada tahiyat awal. Mana 4 tempat saja yang disunat kita angkat takbir. Ini khusus dalam mazhab kita. Mazhab lain 3 je, mazhab kita 4. 4 kena angkat takbir je. Hak lain jangan diangkat. Tu 4 tempat ni saja. Pertama masa kita takbiratul ihram. Kedua masa turun kepada rukuk. Yang ketiga masa bangun daripada rukuk. Yang keempat ketika kita bangun daripada tahiyat awal. Tahiyat awal ni ada pencerahan dia Tak kira sama ada tahiyat kita ataupun tahiyat terimeh. Ni kena faham molek aja Ramai orang keliru. Kalau kita berjemaah, dia ada satu lagi kenyataan khusus. Sunat kita angkat tangan
pada ketika bangun daripada tahiyat, itu umum. Tahiyat itu tidak kira sama ada tahiyat kita ataupun tahiyat imam. Kalau kita berjemaah, tahiyat imam pun sunat angkat tangan. Contoh lagu mana contoh? Contoh kita mari rakaat kedua. Rakaat kedua, ikutlah semaya apa? Semaya maghrib. Contoh kita mari rakaat kedua baru kita sapa. Jadi tu imam rakaat kedua kita baru rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang kedua tu imam baca tahiyat. Kita pun kena baca juga tahiyat. Tu imam baca tahiyat awal, kita baca tahiyat kau kita baca. Awak ni duk main pening lagi deh. Tahiyat kau apa kita nak baca? Tahiyat awal lah, sebab tahiyat tak imam tu, bukan tahiyat kita. Walaupun kita baru rakaat, sepatutnya kita tak ada tahiyat, tapi oleh kerana nak muafakat dengan tu imam, kita pun bacalah tahiyat. Walaupun kita baru rakaat, okey, baca tahiyat awal. Siapa habis tahiyat awal, tu imam pun bangun. Ni rakaat kedua masuk rakaat ketiga. Tu imam bangun, Allahu Akbar, bangun serta takbir, angkat tangan. Kita angkat dah tangan kita. Kita buat dak sebelum ni? Tak buat. Jujur deh. Tu bagi jujur, tak apalah jujur. Kalau mana? Biasanya kita bangun, kita hanya takbir saja dah. Allahu Akbar, tapi tak angkat tangan. Kenapa tak angkat? Sebab kita berasa itu bukan hak kita deh. Ada tahiyat pula. Tahiyat boleh pula. Apa kita tahiyat kalau itu bukan hak kita tu? Hak tu imam. Ada kenapa hak tu imam kita ambil so kita tinggal so? Akaklah sekali walaupun bukan tahiyat kita. Akak tangan. Sekali kita akak. Kemudian rakaat yang ketiga tu imam tahiyat akhir. Tu imam tahiyat akhir, tu imam baca tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Baca tahiyat awal sekali lagi. Itu tahiyat kita. Dah kita mari lambat sangat. Jadi kita baca tahiyat kita pula. Setiap rakaat ada tahiyat kita. Kita rakaat pertama tahiyat awal. Kenapa? Kerana ikut tu imam. Takbir akak tangan pula. Naik rakaat yang kedua, tu imam rakaat ketiga, tu imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Kita baca, jangan dilebih. Cuma situ ada dua kenyataan pandangan ulama. Kita boleh pilih sama ada kita nak baca tahiyat kita ataupun kita nak baca tahiyat imam. Kalau kita nak baca tahiyat imam, kita baca juga tahiyat akhir sampai ke habis. Subuh tak ada tahiyat awal, kita baca tak tahiyat awal? Contohnya kita mari semaya subuh, imam rakaat kedua baru kita sapa. Jadi imam dua rakaat, imam pun tahiyat dah habis dah. Dia imam tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal sebab kita ada rakaat lagi. Tak boleh kita duduk tahiyat akhir. Cumanya baca, kita baca tahiyat gapo? Jujur. Tahiyat awal. Jadi kalau tahiyat awal subuh ada tak tahiyat awal? Dah buat apa kita baca tahiyat awal ada. Jadinya subuh jadi ada pula. Kita pergi menambah-nambah. Tu panggil mana-mana tu. Kenapa kita nak baca tahiyat awal? Tahiyat akhir jugalah. Sebab itu duduk tahiyat imam. Walaupun kita tadi subuh tadi, siapa hok mari rakaat kedua? Aku sendiri pun mari rakaat kedua. Baca tahiyat akhir sampai habis lah. Siapa fil alamin innaka hamidum majid, semua baca semua. Selagi tu imam beri salam, baca habis. Baca habis. Selesai tu imam beri salam, tambah. Kemudian kita duduk tahiyat kita. Sebab tu kita tengok, perlu kita nak baca tu kita kena tengok kita berada di mana ketika tu. Kalau sembahyang maghrib tadi, tak selesai lagi. Tadi rakaat pertama tadi kita dah takbir dah. Naik rakaat kedua, imam tahiyat akhir, kita pun tahiyat awal. Selesai imam beri salam, kita pun bangkit semula. Sunat lagi dah kita angkat tangan. Kena angkat pula kau tangan. Tadi akad dah, akad takbir dah. Akad pula lah. Tadi kita akad sebab hak tak imam.
Kemudian yang kedua, Tok Imam beri salam ni cerita semaya maghrib. Naik rakaat kedua kita bangkit, angkat sekali lagi. Sebab apa? Sebab itu tahiyat kita. Kita tidak terikat dengan Tok Imam. Tok Imam beri salam habis dah. Jadi kita bangun. Kita bangun, Allahu Akbar, akad tanya sekali lagi. Tu baru betul. Perlakuan dalam solat. Mana kena teliti sungguh-sungguh. Maknanya semaya ni bukan semudah hok kita tengok, bukan semudah hok kita buat. Banyak lagi cara-cara dia hok perlu kita ketahui, hok perlu kita buat. Jangan tersilap. Semaya ni satu je, jangan kita gelecoh. Tempat-tempat yang disuruh jangan kita pergi silap pergi buat. Silap buat, tu Yesus sujud sahwi. Jangan main lupa pergi rokok baca Kul a'udzu birabbin nas. Habis baca Quran pun tu Yesus sujud sahwi. Nak katanya betapanya semaya ni peraturan dia ketat sangat. Gitu kok takbir. Takbir ada tempat yang dibenar, ada tempat yang dilarang. Jangan takbir pada tempat yang tidak dibenarkan. Contohnya kita mari Tok Imam tahiyat awal, ikut semaya gabung pun kita takbir. Hanya dibenarkan sekali saja takbir, jangan takbir 2 kali. Ni kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, turun duduk pun kita takbir pula. Tu kita pergi belajar mana? Tu maknanya kita buat ikut suka tu. Apa salah kau takbir? Salah. Kalau kata salah kau, salah lah. Tak boleh takbir. Mana turun tu senyap. Senyap saja, jangan ditakbir pula. Dia tu yang tak bagi. Kita takbir suka-suka hati. Kenapa nak takbir dah? Jangan takbir, turun duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal. Kemudian barulah lepas habis tahiyat Tok Imam pun bangun, Allahu Akbar. Tok Imam bangun takbir kita, sudah. Nak takbir pula ke? Boleh dah nak takbir balik? Bolehlah kita continue balik. Tapi kalau tahiyat akhir tak boleh, dua-dua tak boleh takbir. Tahiyat akhir kita mari Tok Imam tahiyat akhir dah. Tok Imam baca tahiyat akhir, kita takbir sekali saja, jangan takbir 2 kali 3 kali. Kita takbir Allahu Akbar, kita pun turun duduk tahiyat awal, baca tahiyat akhir. Habis jenak semua, Tok Imam beri salam, kita pun nak bangun. Bangun tu perlu tak takbir balik? Boleh tak takbir semula? Ada tak takbir? Aduh. Lepas ni jangan takbir. Tak ada takbir kalau tahiyat akhir. Turun pun tak ada takbir, bangun pun tak ada takbir. Kenapa kita nak takbir? Itu bukan tempat takbir. Kalau kita nak takbir kerana kita nak ikut imam. Ni kita nak buat sore, start dia daripada atas. Kerana takbir masuk takbir ni sebut Allahu Akbar, bukan akad tangan. Takbir Allahu Akbar tu. Lepas pada Tok Imam Wisalah jangan takbir. Tu dilarang tu. Dia kita pergi takbir Allahu Akbar. Kenapa kita nak takbir? Tok Imam Wisalah dah. Starting kitanya masuk duduk atas. Tadi kita nak ambil syarat saja, nak ambil muafakat dengan Tok Imam. Bila imam dah beri salam, tak ada dalam muafakat. Kalau kita tanya, buat apa tak boleh takbir? Nak takbir lagu mana kita tak muafakat dengan Tok Imam? Kita nak start daripada berdiri. Start kita semaya daripada qiyam, daripada berdiri. Daripada bawah kita tak start. Kalau kita start semaya daripada bawah, tak ada. Bila kita naik tu naik senyap saja, naik atas. Kemudian barulah start solat kita balik. Tu tak tanya lagi. Kita naik itu kena baca gapo mula-mula sekali. Waktu jangan mari semaya lewat. Semaya mari lambat sudah lalu dah. Banyaklah kena tahu, kena ngaji. Contoh tadi, kita dah tahu dah bangun tak boleh takbir. Kita bangun pun senyap. Okey, siapa atas. Lepas tu siapa atas nak start gapo pula? Nak start gapo ya? Nak start buat gapo? Baca teh terus. Jolok ke baca teh terus? Nak baca gapo? Dia ada banyak lagi tu. Nak baca doa iftitah dulu kau, nak baca auzubillah dulu kau, nak buat gapo tu? Start dulu tu.
Jangan malu dah, jangan malu. Tak apa dah kita bincang dalam ni. Sebab tu kata kita bincang ni. Dah ambo tu siapa ulama royak pun supo, ambo pun percaya juga. Supo ngayah ya juga. Cuma tolong baca, tolong kita berkongsi bersama supaya apa? Supaya ibadah kita ni biar jadi molek, jadi ibadah. Takut-takut kita buat ibadah tapi hak suruhnya siapa tu? Iblis. Iblis kata, buat asal buat je tu terima. Sudah. Kena ikut sosok. Jadi kalau kita bangun tu kita nak buat gapo mula-mula. Bacalah doa iftitah dulu. Itu hak kita. Kita nak start semula. Kita nak start semula sebab kita tak boleh rakaat langsung-langsung. Kecuali kalau kita boleh rakaat dah. Tak ada rakaat langsung-langsung dah. Bacalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca sampai habis. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi sampai habis wa ana minal muslimin. Ustaz baca a'udzubillahi minal habis semua ambil kita baca semua. Sebab apa kita tak dapat rakaat apa-apa lagi. Kita baru nak start semaya kita. Tadi kita nak ambil syarat untuk nak dapat apa? Dapat 27. Tu rugi. Walaupun kita boleh serukun sekalipun kejarlah semaya Jumaat ni. Tuhan bagi kita masa memang padat, memang pack sangat-sangat dah. Kalau kita tinggal waktu ni cerita ni nak perangat, nak panah diri. Bukan katanya kita ni sempurna dak samanya. Nak suruh kita ni berasa Allah betapa ruginya. Tuhan bagi masa ke kita umur cukup padat dah untuk kita jadikan ibadah kita ni tak ada terkuris langsung. Tiba-tiba kita pilih semaya sore. Alangkah rugi. Sangat-sangat rugi. Tuhan peruntukan setiap waktu 27. Ni kita dah cerita sama nak suruh kita ni ada rasanya rasa targhib kita gemar tak boleh tinggal semaya Jumaat ni. Semaya sore syarat nak dapat pertama sekali cukup rukun, cukup syarat, cukup sempurna baru Tuhan bagi tapi kalau semaya Jumaat marilah dalam keadaan malah ke, dalam keadaan asal mari tak buat perkara yang membatalkan solat dapat 27. Nak pergi ke 27 tu jauh ke dekat? Kalau nak pergi ke 3 tak jauh mana? Dengan 27. Kemudian jarak pula. Tu ulama diperkenalkan, dibayangkan kita supaya kita faham sungguh. Dengan 27 tak banyak mana. Kalau dengan 100 banyak. Cuba kira ulama kata. Nak pergi kedua tu kita kena jalan kaki 500 tahun. Tuhan bagi tu. Ganjaran pahala tu 27, dengan 2 tu perjalanan 500 tahun perjalanan dia. Maknanya perjalanan 500 tahun ni bumi ke langit. Itu perjalanan 500 tahun. Langit yang pertama nak pergi langit yang kedua 500 tahun pula. 2 nak pergi ketiga 500 tahun. Itu jarak dia. Lepas kita tinggal sekali waktu agak-agak tak ruginya kita. Tuhan masa dah tak boleh dah. Kita nak undur balik tak boleh dah. Masa tak boleh nak undur balik. Kita kena teruskan dengan mengambil masa. Itu masa kita. Masa lampau bukan masa kita dah. Masa akan datang bukan masa kita. Masa kita masa sekarang. Jadi kalau kita tinggal waktu tak berjemaah, bermakna kita abaikan, kita dah buang dah. Tuhan sebenarnya nak bagi kita 27 dengan ganjaran jarak dia setiap satu demi satu tu dia perjalanan 500 tahun. Satu nak pergi kedua tu sebesar 500 tahun perjalanan pahala Tuhan beri. Isikan lebih daripada gunung, lebih daripada dunia dan isinya. Tiba-tiba kita pergi kherapah ambil tu pun mujur kalau boleh. Takut-takut tak boleh. Tak boleh sebuti habuk. Apa lagu mana nak menghadap Tuhan? Tuhan tanya, ketika kita semaya zuhur kita berada di mana? Berada di mana? Kita semaya sore, kenapa semaya sore? Tanya belaka kena. Sebab semaya 5 waktu saja yang disuruh kita berjemaah. Semaya lain tak apa. Semaya tarawih sunat saja berjemaah, nak semaya sore pun tak ada masalah, tak ditanya. Tapi kalau semaya 5 waktu dia tanya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah, kata Nabi.
Awal-awal lagi setelah kita mati, Tuhan panggil seorang ngadak dia, Tuhan tak tanya benda lain. Nombor satu sekali Tuhan tanya selidik tentang solat. Solat kita buat setara mana. Selesai solat, alhamdulillah. Tapi kalau tak selesai solat, maka rusaklah kita, susahlah kehidupan kita selama-lamanya. Tu. Biar kita ambil berat sikit. Habis bacalah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'. Kemudian angkat tangan semua. Bermula yang lain daripada 4 tempat ini tiada disunat angkat 2 tangan. Jangan dia angkat masa nak turun sujud dia angkat tangan, tak boleh. Mana selain daripada 4 tempat ni jangan diangkat tangan. Takbir sahaja-saja. Kemudian kita royak, kita ambil kita royak ni kita ambil daripada kitab-kitab besar, nak berkongsi dengan ayah-ayah. Sebab dalam kitab ni dia asah saja. Kalau ayah nak catat pun catatlah, tak apa. Benda kita ambil daripada dalam kitab besar-besar. Contohnya macam tadi masa nak turun tahiyat awal jangan ditakbir 2 kali. Takbir selepas daripada tu. Tapi kalau tahiyat akhir jangan takbir 2 kali. Masa turun pun jangan takbir, masa akad pun jangan takbir. Jangan takbir, senyap saja. Sebab kita nak start mula. Itu maksudnya perjalanan dalam ibadah kita. Itu habis sikit lagi. Dan sunat membaca kunut pada iktidal. Ni hak kita dah buat tadi. Kita tengok betul ke tak hak kita buat tadi. Sama tak seperti hak dianjurkan. Tadi kita baca kunut. Mana hak kita dah mengaji ni, hak kita dah buat hari-harian. Dan sunat membaca kunut pada iktidal yang akhir pada semaya subuh. Dan semaya witir pada nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. Ni tempat-tempat yang disunat kita baca kunut. Kena highlight sikit. Pertama sekali, setiap kali semaya subuh rakaat yang akhir sunat baca kunut. Yang kedua, sunat baca kunut pada witir nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. 2 sunat baca kunut. Yang ketiga, pada tiap-tiap semaya yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada kunut juga. Ada. Lagu mana? Semaya yang 5 waktu pada ketika turun bala. Sunat kita baca. Pada tiap-tiap sembahyang yang 5 waktu. Sunat setiap semaya zuhur ke asar ke ketika turun bala. Kalau tak turun bala jangan dibaca lah. Sunat kita baca. Mana doa dia? Kalau kita duk buat sekalanya subuh. Subuh rakaat yang akhir. Sunat baca kunut. Nanti kita baca. Mana dia? Cuba kita cek sama-sama. Betul tak hak kita baca tu dengan apa hak disuruh baca? Tengok deh. Allahumma hdini fi man hadait. Tu kalau berhenti. Kalau tak berhenti hadaita. Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita. Kita berhenti afait. Tak apalah kita berhenti. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li. Tawallait jangan tawallait. Ada orang duk baca kunut dia pergi mengadak kita. Tak apa molek lah. Orang tua dia mengadak ustaz amun nak baca kunut kata Fatihah beres. Tahiyat beres. Jadi dia nak betul. Sampai sini wa tawallani fi man tawallaik. Dia berhenti ngakah. Kata wan berhenti ngakah. Jangan berhenti ngakah berhenti ngata. Fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. A'taita. Wa qini syarra ma qadait. Boleh wa qini bi rahmati. Boleh baca lagu tu. Tak saya baca wa qini syarra ma qadait pun boleh. Nak baca wa qini bi rahmatika syarra ma qadait pun boleh juga tambahan. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baru alaik baru bertingkah.
Wa innahu la yadhillu man wali yadhi, jangan yazi. Kadang kita baca dengan za besar, lain makna dia tu. Baca dengan za kecil lah. Wa innahu la yadhillu man walait. Hak ni baru besar. Wa la ya'izzu man adait. Ni kadang-kadang kalau kita tak ambil cakna ni, kita pakai pukul rata je. Yazillu man walait wa la ya'izzu man adait, habis yang kita hak besar belaka. Yazi tu kecil lah, yazi nipih. Ya'izzu dia lain tu huruf dia, tak serupa. Wala ya'izzu man adait. Nanti kata Allah supaya nak ajar budak-budak. Tak ada niat lagu tu, hamba tak ada niat lagu tu. Hamba pun nak betul juga, nak sama-sama betul. Kita nak tashihkan, kita nak sempurnakan ibadah kita je. Wala ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Berarti situ dia. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kena baca wa baraka pun boleh tambahan. Tapi wasallam tu ingat sebutir wasallam tu sunat ab'ad. Tak baca kena sujud sahwi. Jadi waktu hukum lain. Ni kita baca saja. Dan sunat membaca imam. Sunat bagi imam membaca akan dia kunut dengan lafaz yang am. Lagu ni kalau tu email, kalau kita nak jadi tu email lagu ni, Allahumma hdina wa afina wa tawallana. Tu dia, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ni nak royak dah. Kalau tu imam baca, kita tak boleh nak baca. Buruk adabnya. Tu imam dia baca Allahumma hdina, kita pergi baca Allahumma hdini. Baik semaya sore. Tu imam baca Allahumma hdina dah mewakili bagi kita. Kita kena amin lah. Jadi tu imam baca Allahumma hdina fi man hadait, kita amin. Wa afina fi man afait, amin kita. Wa tawallana fi man tawallait, kita amin. Wa barik lana fi ma a'tait, kita amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Sampai situ. Sampai situ wa qina syarra ma qadait. Betul? Sambil-sambil semua kena baca. Siapa tak baca kena sujud sahwi. Siapa tak baca salah. Wa qina syarra ma qadait, betul ramai-ramai baca. Baca kita kena dengar, tak boleh baca dari hati. Kena baca, kita kena dengar sendiri apa hak kita baca tu. Mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Sampai situ, jangan teruskan lagi. Ni kita habis suk pergi baca. Ni bahaya ni dah. Jangan pergi lagi. Kita dibenarkan baca sampai situ, lepas tu kena berhenti dulu. Kena berhenti, jangan teruskan. Mula fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Kita berhenti situ dulu. Dengar dulu tu imam nak baca gapo. Ni kita tu. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu. Tak imam tak habis lagi kita pergi baca dah. Jangan buat lagu tu. Perbuatan sia-sia kita lagu tu rugi sangat. Sampai situ. Sampai mana? Falakal hamdu ala ma qadait. Kita berhenti situ, senyap dulu. Tengok apa perbuatan imam, apa bacaan imam. Kalau imam baca nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita kena sahut amin di situ. Jangan kita baca wa astaghfiruka. Ni banyak keliru, banyak hok duk baca. Tu imam baca wa nastaghfiruka, kita pergi baca wa astaghfiruka. Baiklah dah kita baca doa kunut daripada tadi lagi. Ni kita pergi baca, jangan dibaca lah. Amin lah. Sebut itu je. Ni banyak orang keliru. Ada orang tanya, mari tanya. Rasa 5 kali dah, mari nak betul kunut. Tak payah-payah ya Allah, dia kata buat apa tak masuk ni. Dia kata dah 70 tahun dah dia kata.
duk baca. Ini betul hak tu sebutir dia tak tahu berapa minggu. Nak katanya bila benda tu dah terpahat, dah kita duk baca. Jangan dia bacalah. Kecuali terimeh baca wa astaghfiruka dalam keadaan sir. Terimeh pun baca senyap, baca slow, barulah kita boleh baca. Sebab tu jangan digaduh baca, jangan gila orang. Tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadi. Berhenti dulu situ, tengok terimeh buat apa. Terimeh pun baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita pun amin. Kita baca. Habis itu barulah sama-sama semua kena baca selawat. Dia tak ada wakil-wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu baru betul. Jangan dia baca lagi, berhenti situ. Ketika kita baca ni ada satu lagi tempat wa sallallahu, ingat dia sunat abad. Kalau kita silap buat kena sujud sahwi, kalau tidak rosak semaya kita cacat lah. Wa sallallahu kita baca, ingat masa ketika kita selawat tu kena 3 orang. 3. Pertama selawat ke atas Nabi, yang kedua selawat ke atas keluarga Nabi, yang ketiga selawat ke atas sahabat Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, Nabi, wa ala alihi, keluarga Nabi, wa sahbihi, sahabat Nabi. 3 itu baru selawat, tak memada lagi. Ucap salam lagi tu. Wasallam. Sebab tu lepas wasallam jangan lorak nak turun. Wasallam tu kena telitah. Ucap salam ke atas Nabi, ucap salam ke atas keluarga, ucap salam ke atas sahabat. Kita berhenti wasallam tu, tapi kita tak sebut. Sepatutnya kita sebutlah wasallam ala Nabi, wasallam ala alihi, wasallam ala sahbihi. Tapi kita berhenti. Berhenti tu hadirkan niat. Ucapan salam ke atas Nabi, ucapan salam ke atas keluarga Nabi, ucapan salam ke atas sahabat Nabi. Ketika kita wasallam tu, diam seketika, barulah kita turun Allahu Akbar. Barulah jadi comel ibadah kita. Jadi teratur. Ya. Kalau terimeh turun, kita teruskan dengan bacaan kita. Kita tunggu tu sebentar sajalah dibenarkan. Kita tengok reaksi terimeh. Terimeh boleh dua cara. Sama ada dia nak baca slow untuk dia, ataupun dia nak mewakili bacaan untuk para jemaah. Tapi awak sunat mewakili lah. Terimeh baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaih, baca dalam keadaan jahar. Sunat. Maka kita ramai-ramai amin belakang-belakang. Kemudian sama-sama baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak apa, sebenarnya astaghfiruka. Sebab kalau dia berhenti, dia baca astaghfiruka, dia tak baca na. Kalau terimeh baca astaghfiruka, kita kena baca astaghfiruka. Bukan kira dengan wa kira dengan anganna. Ada satu ketika satu ayat lain dia baca wa nastau. Dia bukan kira wa, dia kira na dengan a. Wa astaghfiruka ataupun wa nastaghfiruka. Kalau terimeh baca wa nastaghfiruka, kita amin. Kalau terimeh baca wa astaghfiruka, kita pun wa astaghfiruka. Dalam hati Datuk ni nak minta ampun dia sore, dia kata. Paruk. Lepas semaya kita pergi buat kira. Mana terimeh kata? Terimeh nak kira lagu mana? Terimeh sore kau nak masuk syurga. Saja dia. Tapi kalau terimeh nak baca sore, boleh baca senyap ajalah. Awak tak segarnya dia baca untuk sore, dia baca derah. Waktu kita pergi dagu baru dia lah, dagu baju dia. Mana demo ni baca derah tapi untuk sore kata. Kalau nak baca derah, baca untuk ramah. Kalau nak baca sore, baca slow. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita pun Datuk ni nak baca sore, aku nak baca tak kita pun sunat kita baca. Tapi wak salahnya bila terimeh wa nastaghfiruka wa natubu ilaih, baca adalah wa nastaghfiruka dan baca pula jahar, kita pergi baca pula wa astaghfiruka. Itu salah besar. Tak boleh kalau terimeh baca slow, baca astaghfiruka, kita pun wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebab tu disuruh kita senyap sebentar tu.
Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Tengok tengok dia senyap. Jodoh dah Datuk ni baca senyap. Kita pun wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu. Diam seketika saja, sekadar mana saat, 2 saat, 3 saat aja. Tak perlu lama. Jadi itu dua keadaan. Tikmil diberi 2 pilihan, tapi hak comelnya baca wa nastaghfiruka. Jelas masa wasallam tu kena mari hadir lah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berhenti wasallam, mana ucap salam ke atas Nabi, ucap salam ke atas keluarga Nabi, dan ucap salam ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi last kali. Dan sunat angkat 2 tapak tangannya menadah kepada langit berbetulan dengan 2 bahunya pada tiap-tiap doa. Berbetulan 2 bahu. Jangan terlampau ke bawah. Sama dengan bahu, separuh. Kalau ritin orang dia rokok sikit. Kalau kita sunat kita kembali sikit. Buka. Kalau ritin tak apa lagi ni. Tapi beri sama dengan bahu, jangan bawah. Bawah tu nampak buruk sangat sebab seolah-olah macam kita tak bersungguh. Angkat tu biar sama. Tangan kita tu separa dengan bahu, bagi sama. Kemudian ada soal lagi. Harus melampaui daripada bahu. Boleh kita angkat tinggi lagi. Tu. Ketika mana? Ketika bersangatan hajat. Kalau kita nak sangat hajat, kalau kita tengok orang tu angkat tinggi tu jodoh tu. Hajat dia penting tu, kita boleh share dah tu. Tapi kalau tak ada hajat sangat, tak usah akad tinggilah, akad bersama. Kalau kita akad orang pakai kelih, Datuk ni nak minta gapo ni. Maknanya boleh kita melampaui lebih daripada had. Ni kita ni akad bawah pada bahu ni. Apa gitu? Seolah-olah macam nak toksik je. Jangan bersungguh sikit. Akad wis separa lah dengan bahu. Wis sama dengan bahu kita. Maknanya tak ada dalam agama kita setiap inci diajar. Jangan kita buat lebih kurang Sunat kita angkat tu separa dengan bahu kita, sama berbetulan dengan bahu. Bila kata sunat ni dapat pahala. Pahala sunnah lah dapat pahala. Maksudnya Nabi buat. Kalau Nabi tak buat pun anjuran dalam agama dia. Nabi itu bukannya kita nak semua Nabi buat. Tak, Nabi tak buat, tapi dia tengok sahabat buat, dia mengukuhkan, dia tak larang. Itu sunat juga, sunnah juga. Jadi kalau kita nak tinggi sikit boleh ketika bersangatan hajat. Ada keperluan, maka kita akad tinggi sikit. Contohnya kita tak ada anak, nak minta anak sangat ni, akad tinggi sikit. Setiap kali lepas semaya akad tinggi. Allahumma hadini, tinggi. Boleh melampaui sikit. Last kali. Dan setelah selesai doa dan sunat, disapu ni sunat ni, dan sunat disapukan akan kedua tangan kepada muka. Baca kunut kena sapu tangan kau. Jangan lorak kepada muka pada akhir doa. Setiap kali kita doa, lepas doa sunat, sapu tangan kepada muka. Letak sapulah. Pada yang lain daripada kunut. Kunut jangan dibuatlah mungkin lepas baca kunut pergi sapu muka. Tu tak segar lagi tu. Hak kunut jangan. Selain daripada kunut, doa, ikutlah doa gapo pun, doa makan ke, doa makan pun kena sapu. Semua selain daripada kunut. Lepas memberi salam, itu sunat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang lepas beri salam tu bukan sapu letak atas hubung-hubung. Orang ni ada dalam mazhab kita sahaja. Jadi bila ada kita buatlah, tak usah buat tak apa, tak dilarang. Ada setengah ulama kata tak ada nas, ada ulama kata kena buat sunat. Dalam kitab
kitab fiqh kita ada sunat lepas pada wisalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tak siapa lagi, lepas ni siapa ada lah. Letak atas hubung, kemudian kita lepas pada tu, lepas baca doa barulah kita turun sapu. Sunatnya letak atas hubung. Hikmah besarnya untuk permudahkan ketika kita berada dalam sakaratul maut. Malaikat nak cabut nyawa melalui hubung tu jadi lembut. Sebab apa setiap kali lepas sembahyang kita letak semua tangan kita. Kalau tidak dia kerah hubung ni nak tubik ke mana. Takut deh. Kalau takut letak, lepas ada wisalah letak. Baca doa. Tu last kali dia kata sunat kita sapu muka pada akhir doa pada yang lain daripada kunut. Itulah dua hari ni kita dapat. Pertama rokok dan kedua i'tidal. Moga-moga kita dapatlah manfaatnya dan kita dapat buat bersama ikut apa yang disuruh. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan boleh tanya lagi, boleh bincang. Ya. Sami Allahu liman hamidah kena sebut setiap. Jangan kita hanya mewakili pada terimej saja Terimej sami Allahu liman hamidah, kita pun kena juga sami Allahu liman hamidah. Terimej baca Rabbana lakal hamd, kita pun kena baca juga Rabbana lakal hamd. Ada setengah beranggap bila terimej sebut sami Allahu liman hamidah kita terus bangun dengan Rabbana. Tak boleh Kita Rabbana lakal hamd tu setelah tadi kita baca setelah kita dah sempurna dah syarat dia. Cukup 4 syarat baru boleh Rabbana lakal hamd. Macam mana asal muafiq? Ya. Tak jadi tu. Kita tak ada muafiq dia muafiq ni setelah kita takbir. Sebelum takbir tak ada ukuran. Sepatutnya kita boleh jadi muafiq, sepatutnya. Tapi kita duduk bawah terimej baca habis Fatihah baru kita bangun. Tak apa. Tak ada Fatihah. Tak boleh perhabis Fatihah. Wajib kena rokok. Wajib kena rokok. Tak ada masalah tu. Maksudnya kita masbuk setiap masa. Untung tu. Maksudnya tapi mati esok nanti kena azab sikit lah. Kena azab sikit, masuk neraka sikit. Bapa terimej duduk baca, kita duduk-duduk lagi. Maksudnya tapi hukum tetap hukum tetap mengatakan kita masbuk. Sebab apa? Sebab dihukum muafiq masbuk ni setelah kita takbir. Setelah kita takbir barulah ukuran dia jalan, masa dia jalan tak 25 second. Jadi kalau kita nak ambil masbuk setiap masa tak ada masalah. Semaya 5 waktu pun terimej takbir kita duduk lagi bucu tiai tu. Nanti dulu. Terimej habis baca tiah baru kita sapa. Tak ada masalah. Semaya sah. Cuma mati nanti kena azab sikit lah. Duduk dalam aku. Kena takbir 2 kali. Tak boleh kita mengambil takbiratul ihram sekali dengan rokok. Takbiratul ihram berdiri. Kalau kita takbiratul ihram kita bergerak rokok, tak sah semuanya kita. Kita mengambil takbiratul ihram dalam masa yang sama kita turun rokok. Tak habis lagi takbiratul ihram kita pergi turun dah. Tak sah. Dia mesti kita selesaikan dulu takbiratul ihram. Sebab syarat untuk takbiratul ihram mesti kita takbir dalam keadaan berdiri. Tak boleh bergerak. Masalah kita nak takbir 2 kali itu urusan kedua. Itu sunat. Tapi masa takbiratul ihram wajib kita berdiri tegak. Jangan kita bergerak. Kita bergerak sikit je batal. Tak sah. Bukan batal, tak sah. Takbir kita tidak sah lah semaya. Right?
Hak mana? Ha? Ummi. Hak mana tu? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummiyin. Tu ada tambahan dalam kitab lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Itu ada tambahan. Itu yang ulama tambah. Tapi hak betul-betul mari hak ni. Macam kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kalau mari daripada Nabi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ulama ada tambah. Imam Ibn Hajar ada tambah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Mana tak salah sudah. Sebab yuhyi wa yumit tu diambil juga daripada hadis Nabi, tapi ambil daripada hadis lain. Ulama ni dia pakar. Dia boleh susun. Kita duk wirid-wirid selepas semaya tu bukan orang Nabi susun, ulama susun. Dia ambil daripada hadis Nabi, semua disusun mudah ke kita. Supaya kita baca tu ikut susu galu dia. Allahumma jinna minan nar dulu, Allahumma antas salam. Itu sebenarnya susunan daripada ulama. Dan ulama ada banyak cara dia. Kita nak ambil wirid orang lain tak apa, tapi bila kita berjemaah ambil saja susunan. Kalau kita duk baca skala tu lah waktu imam duk baca tu. Tu kalau kita nak sore kita nak guna orang lain tak apa, baca sore. Tak salah wallahu taala alam. Ya. Lapis daripada bawah muka surat. Lapis belah. Okey. Dia sebenarnya kalau biasanya hak mari daripada majlis. Ketetapan daripada majlis lah. Majlis kata contohnya baru ni kemarau panjang. Kemarau tu antara bala ujian. Bala ni ujian lah. Jangan kita kata bala ni siapa kena balik bumi seperti Nabi Lut. Bala ni ujian lah. Maksudnya contoh kemarau panjang dah lama dah tak turun hujan, kita mari semaya minta hujan ke. Dan sunat pada setiap, tapi biasanya kena tunggu arahan daripada majlis. Tapi kalau kita tak seterikat, kita nak baca tak ada masalah semaya sore. Contohnya kita semaya sunat ke, semaya fardu 5 waktu ke. Ataupun benda tu turun kepada kita sendiri. Ujian itu kepada diri kita ataupun kepada ahli keluarga kita. Jadi kita pun panggil keluarga kita, mari kita kumpul, kita semaya Jumaat hari ni. Kita semaya Zuhur, ramai-ramai berjumuah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Dalam semaya Zuhur tu, rakaat last sekali kita kunu. Boleh juga, tak ada masalah. Sebagai imam. Sentiasa baca kudu. Semaya Zuhur, semaya Asar, setiap waktu. Dia sebenarnya kena ada arahan daripada majlis. Kalau masjid Jami' Masjid Jami' ni sebab dia terikat di bawah majlis. Dia terikat di bawah majlis, tak boleh kita buat suka hati walaupun kunut sekalipun. Sebab ambo sendiri tu imam tahulah lagi kerusuh. Tak boleh kita buat sebarangnya. Jadi kena terima arahan, kecuali kita minta kebenaran. Sebab di kampung kita ni ada masalah, kena wabak ni, kita nak setiap waktu dan kita nak baca kunut. Kerana
permulaan. Selagi ada ni lah, selagi masih kita rasai masih lagi ada bala. Tapi kalau dah selesai, dah selesai. Maka itu terpulai pada kita. Contoh lagi kunut nazilah. Kunut nazilah ni hanya khusus untuk bencana. Kita sunat baca kunut nazilah. Jadi contohnya kalau saudara-saudara kita di Palestin, sunat kita baca kunut nazilah. Ataupun bencana di negara kita sendiri, sunat. Cumanya seperti email ayat tadi lah, sepatutnya kena ada arahan daripada majlis. Contohnya majlis diarahkan kita baca kunut pada semaya Jumaat, maka sunat kita baca. Kadang kalau lah kita pergi mohon, contohnya tu email, kita ada masalah ni di kampung kita kena baca kunut ni. Setiap waktu dimohon dengan majlis luluskan, maka kita terus sampai selesai, sampai bila ikut. Selagi tak selesai ujian bala tu, selagi tu sunat kita baca. Cumanya dua keadaan ni supaya dibaca tadi. Pertama pada semai subuh, yang kedua akhir nisfu Syaban, nisfu Ramadan, yang ketiga setiap sembahyang 5 waktu. Setiap semaya 5 waktu, tak kira sama ada kita semaya sore ataupun kita semaya berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. اللهم زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.